Akhirnya, salah satu update yang paling bagus untuk mangsa yang dilanggar sampai mati oleh seorang pemabuk dekat Kelang tu. Kali ini, peguam bagi mangsa tersebut, iaitu keluarga mangsa tersebut, telah pun membuat pertuduhan. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati ataupun penjara tidak kurang 30 tahun. Ataupun maksimum 40 tahun dan 12 sebatan. Yang ini adalah salah satu hukuman yang paling setimpal dengan pemandu mabuk langgar lari tu. Dan ini akan menjadi pengajaran bagi setiap orang yang nak mabuk sebelum memandu. Korang nak mabuk tak ada masalah, tapi jangan bawa kereta, menyusahkan dan juga boleh membahayakan pun nyawa orang lain. Ya, dan bukan itu sahaja, peguam bagi mangsa tersebut, iaitu isteri kepada dan keluarga mangsa tersebut, telah pun membawa kes ini ke Mahkamah Sivil untuk menuntut 1 juta wang pampasan. Terbaik sekali. Yes, kita dapat tengok isteri mangsa dengan keadaan dia tak menangis tapi dia dalam shock situation. Dia mengatakan nyawa harus dibalas dengan nyawa. Korang cuba bayangkan kalau benda ni berlaku dekat keluarga korang.